Di mana saya keluarkan arahan kepada JKT, cari TikToker dan juga mereka yang sebar berita palsu. Saya setuju tu. Membuat laporan kepada MC di bawah Seksyen 233. Sekiranya disabit kesalahan, boleh dihukum penjara 5 tahun ataupun hukuman RM100,000. Terbaik kalau begitu. Kalau macam tu saya nak beritahu MC, bila nak ambil tindakan atas hadis palsu yang disiarkan oleh Ngakomeng berkenaan dengan rumahku syurgaku, bukankah ini menghina agama kita? Kalau tak percaya, cuba dengar apa yang dia cakap ni. Kita tahu Nabi Muhammad pernah kata dalam hadis, rumahku syurgaku, di mana memiliki rumah idaman adalah impian setiap rakyat Malaysia. Bagaimana MC berkenaan dengan berita hadis palsu yang disiarkan oleh Ngakomeng ni? Terang-terang dia menghina Nabi kita. Bayangkanlah, Fahmi Fadzil, PMX, kamu seagama dengan saya. Bila nak ambil tindakan? Kalau rakyat menyebarkan perkara yang benar, suka-suka dia saja nak ambil tindakan. Bagaimana kalau dia menghina Nabi kita ni, menggunakan hadis-hadis yang bukan-bukan ni? Saya nak beritahu PMX, Fahmi Fadzil, kita ni satu agama, dunia ini sementara. Jangan kita menjawab di mahkamah Allah Ta'ala di akhirat besok. Kita sebagai seorang yang agama Islam, berjuanglah untuk agama Allah sebelum kita menerima balasannya di akhirat kelak. Dan saya menasihatkan kerana kita satu agama. Assalamualaikum.